podcast Teh Tarik Talk. It's time to spill the tea. So guys, ini adalah episod pertama bagi Teh Tarik Talk podcast. Okay? Ini yang pertama. So, first saya mau perkenalkan diri. Nama saya Zulaika Zakira binti Abdul Hamid dan saya pelajar Kolej Marakulim dan merupakan seorang MPP. Memegang Eskom Multimedia. That's why I'm here doing podcast. Okay, now. So, ini kan episod pertama. So, kita mau startkan dengan chill-chill je. Dan which is why I bought someone ni yang special sikit lah sebenarnya. Okay? Memperkenalkan Amira Sofia. Hello. Okay, Amira. So, apa perasaan Amira datang sini? Datang sini, saya terkejut juga jadi guest pertama ni. Nervous sikit. Tapi insyaAllah saya boleh je bercerita tentang kehidupan saya. InsyaAllah. Sama-sama kita first time ni. Ya, kita dua first time buat podcast. InsyaAllah berjalan lancar. Okay, Sofia. InsyaAllah. Before that kan, before kita mula kacip, jomlah kenalkan diri. Sofia, boleh tak kasih kenalkan diri Sofia macam mana? Assalamualaikum semua. Nama saya Amira Sofia. Saya merupakan Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Marakulim. Dan saya seorang yang boleh dikatakan bila saya masuk ke Kolej Marakulim ni, saya jadi seorang yang berani. Sebab saya berani buat benda yang saya tak pernah buat waktu sekolah rendah dulu. Saya join MPP, saya join program semua. Yeah. Banyak kebaikan lah. Belum kita pula lagi tahu satu kebaikan Kolej Marakulim. Satu kebaikan lah. Banyak aktiviti yang kita boleh joinkan kat Kolej Marakulim. So, masa Sofia datang sini kan, apa first impression Sofia? Maksudnya macam expectation Sofia untuk Kolej Marakulim ni untuk masuk sini. Waktu first saya dapat tawaran tu, saya sangat-sangat bersyukur sebab memang Kolej Marakulim ni boleh dikatakan kolej idaman saya. Sebab Kolej idaman. Betul Suzah. Kolej Okay. idaman sebab daripada kecil saya memang berminat je doktor. Lepas tu waktu kami ada mock interview dekat sekolah menengah dulu, kami buat research lah pasal universiti-universiti yang boleh masuk kalau nak sambung bidang medik kan. Lepas tu salah satunya saya tahu pasal Kolej Marakulim. Lepas tu saya tahu kat sini adalah budak-budak YTP Mara. Jadi saya memang berusaha bersungguh-sungguh lah nak dapatkan scholarship YTP tu. Dan waktu saya dapat tu, memang Alhamdulillah lah. Tak terkata bersyukur dia. Sebab memang daripada dulu lagi memang nak masuk Kolej Marakulim ni. Memang impian lah. Ya, impian. Alhamdulillah tercapai lah. Alhamdulillah. So, Zuzah pun nak masuk sini jugalah dulu. Itu, ya betul. Nak jadi doktor juga. Ya. Tapi tak sangka lah macam akan masuk sini. Sebenarnya macam dalam fikiran Zuzah macam dah expect pun tahu dapat YTP ni. So Zuzah macam alah, Zuzah ni budak sekolah macam MRSM tu MRSM. Tapi macam, you know, I don't think I'm not that confident in myself. Tapi bila dapat tu jadi macam, wow. Kolej Marakulim. Rezeki, Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Pas ni kan, tapi kan after asasi ni, kita akan masuk degree. Sofia sama mana dan akan ambil course apa? Oh, Sofia akan masuk UniKL RSMP. UniKL Royal Medical College Perak. Perak. RSMP. Ya, kat Perak. Saya dulu sekolah menengah dah kat Langkawi dah. Lepas tu college kat Kulim pula. Lepas tu nanti pergi Perak pula. Wow, dia jalan Saya satu Malaysia. Saya orang Selangor. Satu Malaysia dah saya jalan. Dia betul-betul jalan satu Malaysia. Ini barulah anak perantauan. Betul, anak perantauan ni. Zuzah sendiri pun dari Sabah tau. Datang sini. Yang tu lagi jauh. Anak perantauan Tegar kita. Lepas tu nanti Zuzah pergi mana? Degree? Kalau Zuzah sambung UOC, University of Cyberjaya. Duduk bandar guys. Tempat saya tu, Cyberjaya. Tempat saya. Kita tukar tempat lah. Kita bertukar. Zuzah akan sambung medik insyaAllah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Okay, so sekarang Sofia sudah habis SEM 1 kat sini. Sepanjang SEM 1 ni kan, apa je program yang Sofia pernah join dan kebaikan program tu untuk Sofia? Kalau nak cakap pasal program ni, Kolej Marakulim memang tak pernah habis dengan program. Betul. Macam-macam program. Dan saya pun join macam-macam jugalah aktiviti. Aktiviti yang pertama yang saya ingatlah saya join ialah SOR, pertandingan SOR di KPM Beranang. Waktu tu saya masuk Boria. Saya first time tau masuk Boria. Zuzah masuk apa waktu tu? Sama lah kita. Sama. Kita masuk Boria juga. Yeah. Waktu tu saya sebagai penari, Zuzah pelakon kan? Saya pelakon. Buat sketsa. Waktu tu memang nak kata macam waktu tu sebab kita banyak sangat latihan tau. Kita banyak latihan petang-petang. Memang
Hektik lah masa tu. Hektik sangat, penat. Lepas tu saya pula bukan seorang penari. Jadi saya first time menari kan, nak hafal step tu macam agak struggle Susah sikit. jugalah. Struggle juga. Tapi memang sepanjang aktiviti tu berjalan, daripada saya tak tahu apa-apa pasal Boria, lepas tu tahu kalau Boria dia ada sketsa, dia ada menari, lepas tu dia ada tukang karang semua. Memang satu skill yang barulah. Satu pengetahuan yang baru yang saya dapat daripada join program ni. Betul, saya pun sebagai seorang yang join Boria bersama Sofia, saya faham sebab datang sini sebenarnya Zuzan tak tahu apa tu Boria, dan bila masuk tu terkejut jugalah, terpilih kan. Dan bila sampai sana, Sofia ingat tak yang masa Boria first yang akan dipertandingkan tau. Ya, Dan first pertandingan. dan kebetulan juga college Marakulim ni terpilih as the first performance. Jadi macam nervous tu tak boleh nak kata nervous dia macam mana. Kelang kabut lah sebab dia program tu after maghrib kan. Ya, after maghrib kami dah kena settle apa semua dengan pakaian, dengan makeup. Dan kan dah 15 orang, 15 kan? 15 orang. Semua nak bersiap dalam satu bilik yang kecil, sempit, tak ada aircon. Bayangkan. Betul. Dan pakaian kami untuk pakai tu dia sangat berlapis tau. Dan bilik tu dia macam kita kena gosok. Kami majority girls dan kami ada dalam Boria tu 2 orang je lelaki. Itulah. Macam, tapi masa tu lah Zuzan belajar macam Zuzan tak kenal tau dengan every others kan. Macam baru masuk, so macam tiba-tiba join pertandingan, tak sempat kenal-kenal lagi. Dan dekat situ Zuzan belajar like teamwork. Dan Zuzan dapat berkawan, kenal someone new. Di situ Zuzan nampak kan punya teamwork tau. Macam mana everyone bekerjasama untuk help each other. Where macam Zuzan punya pakaian simple je. Zuzan pakai kebaya dengan shawl Zuzan. Macam tu je. So makeup sikit lah. Dia kena tebal sikit. Dia macam diva sikit lah gitu. Kalau macam untuk 2 orang Sofia yang penari tu, yang punya baju ni, ya Allah, baju berlapis-lapis. Mula-mula kena pakai inner kan. Inner dengan legging kat dalam. Yang tu basic. Lepas tu ada seluar dia. Lepas tu ada baju dia. Bukan setakat baju, ada dia punya vest pula. Lepas tu ada dia punya muffler pula. Lepas tu dia punya tali pinggang pula. Lepas tu ada orang pakai skirt pula. Ada dekat atas tu. Atas kepala tu macam-macam pula kita pakai. Memang berlapis-lapis lah. So memang kat situ saya nampak lah kita orang memang ada teamwork kat situ. Walaupun sebab tu program first kan. So tak semua orang kenal semua orang lagi waktu tu. Lepas tu siapa yang dah siap, tolong pakaikan dia ni, tolong pakaikan dia tu. Lepas tu makeup pula. Makeup memang jangan cakap lah Boria. Makeup ya Allah tebal dia. Betul weh. So, adalah dalam tim kita orang ada seorang memang pandai makeup Mua. Dia bawa makeup dia. Banyak weh. Banyak. Lepas tu dia tolong makeupkan seorang-seorang. Yang tu memang kesian lah kat dia. Sambil dia pakai makeup ni, sambil kita orang pakaikan baju-baju dia, pakaikan atas kepala dia. Memang lucu tak sempat. Lucu. Macam bila Zul ingat balik pengalaman tu, dia sangat lucu tau. Tapi yang saya ingat lah, sekali tu yang macam betul-betul tengah last minute before masuk Dewan tu kan. Lepas tu macam, katakan masa tu yang tengah penari ni, kena pakaikan tu yang dekat kepala 2 orang tau. Lepas tu saya nampak, satu duduk. Lepas tu dah settle satu orang duduk ni. Lepas tu dia pula pergi belakang. Dia macam berbaris tau bulatan. Dia sudah settle pasal kepala. Lepas tu dia tolong orang yang dekat belakang sana untuk pakai dia punya skirt, pakai dia punya baju. Even yang boys tu, kadang saja kan bagi perempuan dia make up. Zuzan tolong make up kan juga tau. Zuzan macam waktu tu memang nampak teamwork tu memang sangat kuat lah. Lepas tu sebab semua orang tengah kalut kan. Sebab orang first yang akan buat persembahan memang sangat kalut. Tapi semua pengalaman tu bila ingat balik, semua tu macam membawa memori lah. Memori waktu kalut-kalut semua. Alhamdulillah juga masa tu Zuzan jumpa kawan, a group of people yang Zuzan sangat appreciate lah dengan kehadiran dorang dalam hidup Zuzan. Yang bantu Zuzan jalani sepanjang perjalanan Semen Zuzan dekat College Marakulim. I'm really thankful for those guys lah. Alhamdulillah. So, itu baru pertandingan pertama yang kita cerita ni. Banyak. Itu baru satu. Kita ada banyak pertandingan lagi. Banyak pertandingan lagi. So, pertandingan lain yang saya join ialah pertandingan ACE. Zuzan tahu ACE? ACE tahu. Zuzan tolong cari tu. Zuzan lah yang tolong. Cikgu minta Zuzan tolong cari peserta untuk TikTok tu. Saya lah antaranya yang masuk TikTok tu. Saya masuk yang terpilih tau. Betul. Tapi TikTok challenge ni pertandingan yang paling mencabar lah bagi saya. Sebab TikTok challenge ni pertandingan baru. Sebab tahun sebelum ni, apa yang cikgu-cikgu kami cakap,
sebelum ni tak ada pertandingan TikTok challenge. Tapi tahun ni dia baru buat. Lepas tu Kelainan lah. kelainan yang baru lah. Lepas tu saya pula terpilih sebagai seorang peserta. Saya dengan Afiq dan Lan. Ni trio TikTok challenge lah ni. Lepas tu kami kena start sebulan tau. Sebulan daripada awal September awal September sampai akhir September kami kena menjual dekat TikTok. Buka beg kuning. Wow. Zuzah tahulah kan beg kuning apa tahu. ni kan. Beg kuning. So kami kena buka beg kuning TikTok, kena buat live, buat video, macam-macam lah. Lepas tu kena dapat keuntungan yang paling banyak. Sebab 5 collection dapat keuntungan paling banyak, boleh pergi ke level seterusnya, final stage. So waktu sebulan tu kami memang all out lah buat live tiap-tiap malam. Tak adalah tiap malam, tapi macam dalam span sebulan tu memang banyak kali kami buat live, push untuk dapatkan. Selalu tahu support. Ramai. Kalau Spin guys. satu benda kat College Miraculum ni yang saya perasan, semua orang akan support semua orang akan support semua orang. Semua orang support semua aktiviti yang college buat. Semua orang join semua aktiviti yang college buat. Lepas tu kalau orang join, orang perlukan bantuan, semua orang support. Betul. Itu saya setuju. Setiap bulan, bukan setiap bulan, setiap hari, setiap kali kami buat live, memang tak kurang daripada 30 orang lah viewers. Itu baru yang view. Yang membeli tak cakap lagi. Lepas tu yang membeli banyak-banyak sekaligus tu tak cakap lagi. So memang College Miraculum ni support system sangat kuat. Memang bagus lah. Saya bersyukur sangat. Saya dapat support yang kuat sebab tak tipu, memang benda ni sangat penat, sangat exhausted lah. Sebab daripada mula lagi, sebab awal-awal tu kami semua tak pernah pun menjual sebelum ni. Kami semua tak pernah pun ada skill menjual. Sebab memang nak ambil medical jadi macam lari bidang sikit. Lari bidang daripada apa yang kami minat. Tiba-tiba kena menjual kat TikTok pula tu. Tak semua orang berani nak bercakap kat depan kamera. Saya dah biasalah, saya kan suka buat TikTok kan. Tapi itu adalah skill barulah, bercakap dengan kamera. Lepas tu kadang-kadang macam ada masa yang kita bercakap seorang je depan kamera tu. So rasa awkward tu ada awal-awal tu. Lepas tu macam mana lagi nak menjual ni, nak promote macam mana ni. Kita memang kena sentiasa berfikir. Lepas tu takkanlah setiap kali live nak buat cara sama kan. Mestilah buat cara baru. Waktu tu kita orang buat dekat studio pernah. Lepas tu kita orang buat kat berkelah dekat tepi padang pun pernah. Ya betul. Zuzah pernah nampak yang tu. Memang rasa macam, diorang ni macam tak boleh duduk satu tempat ke? Kena buat permainan. Lepas tu waktu cuti pun kita orang bertiga berjumpa dekat Putrajaya. Zal nampak yang tu macam wow. Buat TikTok kat Putrajaya memang effort. Memang kita orang letak effort yang sangat-sangat tinggi sebab memang kita orang nak banggakan cikgu-cikgu lah. Lepas tu alhamdulillah kami dapatlah mara ke final stage. Kami pergi ke KPM Seri Iskandar waktu tu kat Perak. Alhamdulillah. Dapatlah kan. Memang usaha tu tak boleh nak kata, memang betul-betul all out, bersungguh-sungguh. Memang nak banggakan cikgu-cikgu. Alhamdulillah usaha diorang semua terbalas tau guys. Memang terbalas. Top 5. Itu namanya top usaha. Top 5 tau. Bangga. Dapat hadiah daripada TikTok lagi waktu tu. Dapat hadiah apa tah? Buku, pen. Dapat appreciation daripada TikTok lah. Bukan semua TikTok tahu dapat. Lepas tu kita orang bukan ni je, kita ada bengkel juga tahu dengan orang TikTok. Bengkel macam mana nak menjual. So macam kalau satu hari nanti kan, kalau saya tengah menganggur ke, kalau nak cari duit ataupun as a student kan, nak cari duit, saya bolehlah menjual dekat TikTok. Saya dah pandai. Kan? Bagus ya. Satu bagus skill baru. Bagus Mara ni. Dia macam tekankan betul rise tu. Elemen rise tu ada. Is ni entrepreneurship. Skill entrepreneurship. Okay now rasanya kan lepas ni Zuzan nak cakap sikit pasal Sofia ada join kan Rise to Shine. Kita mestilah MPP, kan? kita MPP join bersama-sama. Kita akan cakap pasal Rise to Shine pula lepas ni, okay? Dekat part tu. So nantikan episod seterusnya, part kedua bersama kami Zuzah dan Sofia. Bye.